Hai, selamat datang. Pernah tak anda rasa ulasan jurnal yang anda tulis tu macam ringkasan saja? Kalau ya, anda berada di tempat yang betul. Hari ini, saya akan jadi mentor anda dan saya akan tunjukkan cara untuk tukar ringkasan tu jadi satu analisis akademik yang padu dan tajam. Jom kita ubah cara anda lihat ulasan jurnal selamanya. Okey, jom kita mulakan dengan satu soalan yang jujur pada diri sendiri. Adakah ulasan anda tu lebih banyak menceritakan semula apa yang penulis kata? Kalau jawapannya ya, jangan risau. Sebenarnya, ini adalah antara kesilapan yang paling biasa orang buat. Dan kita kat sini untuk betulkan sama-sama. Okey, jom kita tengok perbezaan utama antara sinopsis dengan ulasan akademik. Nampak tak? Sinopsis ni kerja dia cuma jawab soalan apa yang penulis kata, apa isi kandungan dia. Ia satu aktiviti yang pasif. Tapi ulasan akademik yang sebenar, yang ni lain. Dia jawab soalan sejauh mana hujah penulis tu meyakinkan. Ini bukan lagi melaporkan, tapi satu interaksi aktif di mana kita menilai. Inilah anjakan paling besar yang kita nak capai. Baiklah, mari kita gali sikit lagi tentang isu ni. Ramai yang terperangkap dalam idea yang ulasan tu samalah macam ringkasan. Ini salah faham yang kita kena clearkan betul-betul dari awal lagi. Biasanya ada 3 salah faham utama. Yang pertama, orang ingat ulasan ni cuma cerita balik isi artikel. Salah. Kedua, ramai rasa cukuplah kalau terangkan teori dan penemuan penulis. Tak cukup. Itu baru laporan bacaan. Dan yang paling penting, nombor 3, kritikan akademik bukan serangan peribadi. Kita kritik hujah bukan penulisnya. Faham 3 benda ni, dah satu langkah besar ke depan. Jadi, apa risikonya kalau kita terus buat macam tu? Nah, inilah dia. Ulasan anda tu akan jadi macam satu laporan deskriptif je. Tak ada taring, tak ada analisis yang mendalam. Dan akhirnya, ia akan gagal memenuhi standard akademik yang sepatutnya. Ini yang kita nak elak sama sekali. Okey, sekarang kita masuk bahagian yang paling best. Kita akan buat satu anjakan minda. Daripada seorang pembaca yang pasif, kita akan jadi seorang penyiasat yang aktif. Cuba bayangkan diri anda sebagai seorang detektif. Jom kita bandingkan 2 cara membaca ni. Bacaan permukaan, dia cuma fokus pada apa yang ditulis. Kita faham isi asas, itu saja. Tapi bacaan analytical, yang inilah kuncinya. Dia tak berhenti kat situ. Dia akan tanya bagaimana dan mengapa penulis tu cakap macam tu. Peranan anda terus bertukar daripada hanya menerima maklumat kepada seorang penyoal siasat yang aktif. Jadi, inilah peranan baharu anda. Detektif akademik. Tugas anda bukan lagi sekadar membaca, tapi menyiasat. Anda cari petunjuk, anda soal bukti, dan anda bongkar logik di sebalik setiap ayat yang penulis tulis. Dan petunjuk utama yang dicari oleh setiap detektif akademik adalah tesis. Ingat ya, tesis ni bukan topik artikel. Tesis adalah apa yang penulis tu nak buktikan. Ia adalah pendirian dia, hujah utama dia. Boleh kata ia adalah pusat graviti yang pegang keseluruhan artikel tu. Inilah benda pertama yang anda kena cari. Okey, bila kita dah ada mindset seorang detektif, kita perlukan alatan yang betul, kan? Jadi sekarang kita akan tengok apa ada dalam toolkit seorang penganalisis untuk kita bedah siasat setiap hujah dan bukti yang kita jumpa. Cara paling berkesan ialah gunakan tesis yang anda dah jumpa tadi sebagai penapis. Setiap kali anda baca satu bahagian, tak kisahlah bahagian teori ke, metodologi atau data, sentiasa tanya diri anda, macam mana bahagian ni tolong buktikan tesis utama tadi? Cara ini akan bantu anda nampak struktur sebenar artikel tu. Ini soalan paling kritikal yang anda kena tanya berulang kali. Seorang penulis yang bagus akan pastikan setiap bukti yang dia bagi tu ada kaitan terus dengan hujah utama. Kalau anda jumpa ada bahagian yang macam, lari topik sikit, itu mungkin satu kelemahan dalam artikel tersebut. Ini adalah antara soalan-soalan penting dalam toolkit anda. Sebagai contoh, bila jumpa data empirikal, terus tanya, macam mana data ni dikumpul? Sampel dia berat sebelah tak? Bila jumpa perbahasan teori, fikirkan, adakah teori ni sekadar hiasan untuk nampak hebat atau ia betul-betul digunakan untuk analisis? Dan kalau penulis guna sumber teks, tanya, adakah penulis sedar yang sumber tu sendiri mungkin ada bias? Inilah cara kita menilai bukti secara mendalam. Petikai ini merumuskan segalanya je dengan begitu baik. Kekuatan sesuatu hujah tu bukan sebab datanya banyak, tapi sebab kebijaksanaan penulis tu mengintegrasikan atau menyatukan data, teori dan dokumen untuk membina satu cerita yang meyakinkan. Dan akhirnya, kita sampai ke peringkat tertinggi dalam analisis. Selepas kita dah bedah siasat semua komponen, sekarang tiba masanya untuk anda sebagai penganalisis untuk membuat satu penghakiman. Sejauh mana kuatnya artikel ini dan apa sumbangannya kepada bidang ilmu? Jadi, apa ciri-ciri artikel yang betul-betul kuat?
3 benda utama. Pertama, tesisnya sangat jelas dan konsisten dari awal sampai habis. Kedua, metodologi yang digunakan tu sesuai dan diterangkan dengan telus. Dan ketiga, yang paling penting, artikel tu mesti ada nilai tambah yang jelas kepada perbincangan akademik. Sama ada ia bawa penemuan baru, perspektif baru atau mencabar teori sedia ada. Ingat perkara ni baik-baik. Ulasan yang anda tulis tu bukan sekadar satu tugasan. Ia adalah cara anda untuk masuk dan menyertai satu dialog intelektual yang jauh lebih besar. Anda bukan lagi sekadar pelajar, tetapi seorang peserta yang aktif dalam komuniti ilmu. Anda sedang membina suara akademik anda sendiri. Jadi, sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan soalan ini. Untuk artikel seterusnya yang anda baca, cuba jangan tanya apa yang artikel ni katakan. Sebaliknya, mulakan siasatan anda sebagai detektif akademik dan tanya, apakah sumbangan sebenar yang cuba dibuktikan di sini?